Assalamualaikum dan salam sejahtera. Membaca ialah satu budaya. Persis kata mutiara, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anissa Nasuha binti Nur Faiz. Saya merupakan salah seorang pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Permatang Pauh. Membaca merupakan hobi saya pada waktu senggang. Maka untuk kesempatan kali ini, suka saya untuk mengulas karya luar biasa Kuliana Suhaimi yang bertajuk Budak Nakal Kesayangan Cikgu yang diterbitkan oleh Anak Muslim Sdn Bhd pada tahun 2024, edisi yang kedua. Mempunyai 128 muka surat, buku ini berharga RM14 senaskah. Kuliana Suhaimi adalah penulis yang berbakat besar dan telah menulis beberapa buah karya antaranya Sweet Ana Solehah dan Secantik Ana. Terselit kata-kata hikmah berunsurkan nasihat, sangat sesuai dibaca oleh pembaca lapisan umur. Malah tulisan berwarna-warni juga sangat menarik untuk dibaca. Seperti saya ucapkan di awal kata, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, mari kita bersama-sama menelusuri atau kita selami watak-watak di dalam perjalanan cerita dalam novel ini. Novel ini mengisahkan watak Amin sebagai watak utama yang hidup bersama ibunya yang tercinta. Pada permulaan plot memaparkan Amin seorang budak yang sangat nakal, namun dia dapat mengambil perhatian oleh Cikgu Salina. Cikgu Salina ialah seorang yang tegas namun masih mengambil berat dan menyayanginya. Pada pertengahan plot memaparkan di sebalik kenakalan Amin, siapa sangka Amin menyimpan 1000 rahsia dalam kehidupan Daif yang tidak diminta. Ibu Amin mempunyai masalah kurang pendengaran. Disebabkan itu, Amin terpaksa berkomunikasi dengan ibunya menggunakan bahasa isyarat. Sejak ayahnya meninggal dunia akibat kemalangan, Amin enggan menerima sebarang nasihat dari orang lain. Kesusahan hidup yang dihadapi oleh Amin membuatkan Amin bersikap nakal. Pada suatu hari, Amin membuat kejutan dengan membaca sebuah sajak di dalam kelas Cikgu Salina. Namun, dia ditertawakan sehingga menyinggung perasaannya. Dia sedih dan apabila pulang dari sekolah, dia terus ke sungai untuk mencari ijan. Di sinilah berakhir riwayat hidup Amin, di mana dia telah tergelincir jatuh dan lemas di sungai itu. Novel ini sangat menyentuh hati dan perasaan kita. Bila kita selami Amin sebenarnya nakal disebabkan keadaannya. Tapi kita biasanya tidak sabar untuk menempuh kerana anak-anak seperti Amin ini. Pengajaran yang boleh kita jadikan iktibar, kita perlulah redha dengan ujian dan takdir yang telah ditetapkan. Akhir kata, izinkan saya mengundur diri. Moga-moga menyentuh hati. Sekian, terima kasih.